Zain Ari Tuan Rashid. Dulu dia wartawan, dia orang Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu cakapan dia kata jangan takut. Kalau kita takut, Israel tu dia tahu, dia seronok kita takut. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita kena berani. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu satu. Yang kedua dia kata, Allahumma salli ala sayyidina, jangan bimbang tentang kami. Kat kami tak doa buat apa? Doa kepada umat Islam di Gaza. Sudah syaruk. Pasal apa? Kami tak perlu. Kami dah ada Allah. Masa macam tu lah. Itu satu tingkatan iman orang. Jadi kami tak perlu. Jangan doa kami. Doa hal lepas di Gaza tu. Ada yang tak makan, ada yang tak minum, ada kebuluran. Mereka buat pi apa? Mereka bawa pi susu formula. Nak bagi ibu-ibu hak menyusu tu minum untuk boleh mulakan susu dan anak boleh minum. Hari ni tak ada susu. Tak ada benda apa. Anak-anak ni nangis nak minum, teriak sampai habis suara. Doa kat depan sana. Kami tak ada Allah. Habis tu. Jadi subhanallah, musalla sayyidina Muhammad. Betul apa? Apa dia kata lagi? Dia kata musalla sayyidina Muhammad, jangan duk bimbang hai kami. Zon kuning ke, zon merah ke, tak ada. Lepas di Gaza ada zon apa pun tak ada. Kita dah tahu maksud zon merah habis lepas. Tak perlu bimbang hai kami. Mari sembang Musa Muti. Dia kata, wali dah lepas ni. Ya. Wali ni bila Allah, dah hati Tuhan lah. Jadi subhanallah, musalla sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi yang memohon pertolongan kepada selain Allah buta mata hati. Buta mata hati. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana bahwasanya tidak buta mata-mata zahir, tetapi buta hati-hati yang duduk dalam dada.